Boleh, tolong. IP kata kalau air corner, dia punya bunyi dah tak sedap. Dia bunyi tak. You semasa belok kiri atau kanan kan, dia ada bunyi kak. Itu adalah dry shaft punya masalah lah. Oh, dry shaft punya masalah kan? Mari saya tunjuk you. Okey, macam ini. Biasa kan dry shaft dia biasa ini kan adalah dekat sebelah tayar sana. Okey, ini panjang sikit dia sebelah dekat kita punya gearbox. Okey, so biasa longgar mesti sini. Ada bunyi pun sini. Tetangga pun sini. Tiap-tiap tahun kan, you orang mesti mau jaga ini getah. Kalau sudah bocor, you jangan tak nak tukar dia. Kalau you lama-lama tak tukar, semua pasir masuk dalam. Dia dalam ada bearing tau. So itu grease masuk dengan itu batu-batu atau pasir-pasir. Dia lama-lama dia akan buat you bearing rosak lah. So rosak, tanggal. Kena tukar je cepat lah. Betul. Sekarang saya pun tegas sini lah. Guide door. Mari saya buat satu review sikit lah. Saya tengok dia punya quality. Okay, first thing kita kalau nak check ini dry shaft punya quality kan, kita mesti mau tengok dia punya ini bersih. Bersih dia? Yes, ini I rasa dia sudah buat itu high temperature punya puting. So dia punya warna macam ni. Dia lagi keras, lagi tebal. Oh, ini warna dia hitam bukan pasal cat kan? Bukan. Biasa lah mereka kalau yang murah dia biasa gunakan cat. Dan second thing kita mesti nak tengok dia main getah. Wah ini getah. Ya bang saya cuba. Memang keras lah. Ini keras. Keras kan? Kalau keras lah dia memang tahan lah. Kalau yang lembek-lembek kan, dia mesti cepat rosak kerana you mah pusing lah. Kiri tengok. You pusing kan? Lama-lama dia mesti bocor. Lama koyak kan? Ya. Ini memang kualiti bio. Bukan main-main lah. Okey lah. Kan? Ini okey. That's why saya rasa ini kualiti not bad. Tapi tak tahu harga mahal tak lah. Kerana ini aftermarket brand kan. Sekejap. Tadi you pusing tadi. Ni apa sebab dia tanda merah? Okey, ini biasa kan adalah original mass sealing. Okey. So original mass sealing dia akan pakai macam ni. Kalau yang dekat luar kan dia pakai itu yang pusing-pusing kan. Cepat longgar selepas longgar. Oh, yang macam yang dekat toilet punya yang dia pasang tu kan. Betul. So itu kalau yang longgar kan semua grease keluar. Dan you dalam grease semua keluar. Dan tak function lah. Okey, faham. Betul tak? So I rasa ini baik kerana dia ini adalah OEM equip. Tapi saya tak tahu dia mahal tak lah. Saya cuba tanyalah. Boleh. Saya cuba tanya. Bos. Ya? Mari. Ini mahal tak? Tak mahal. Wih, betul ke? Betul. Wah, berat loh. Kualiti ada. Okey, saya nak tanya kalau ini dia harga beza tak dengan original? Ada beza. Murah tadi ada original. Berapa? Angka 30%. Murah 30% tau. Okey, nak tanya lagi ya. Paling penting tau ini. You bagi warranty tak? Bagi. Berapa lama you bagi? 1 tahun 60k. 1 tahun 60,000 k. atau 60,000 kilometer tau. Bukan saya cakap Yang Kaido cakap. Ini Kaido cakap. Gudi. You dah review. Beg kuning mana? Beg kuning. Saya belajar dengan you saya bayar langsir, bayar kaya. Tak jual saya review saja, saya gebo Wah. Saya sibuk, dah saya pandai suka jadi review. langsir So kerana kalau barang tak cantik tak baik saya tak review. Saya bayar langsir Wah. So ini kalau you macam orang nak beli sendiri carilah kita sudah ada geng langsir. Geng langsir. Thank you.